والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله. Pertamanya, maka berkata hamba Pak Da'i kata, pertamanya, yakni pertama daripada 20. Pertama daripada 20 yang wajib, wujud. Yang pertama-tama, yang pertama daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf mesti tahu dan i'tiqad. Wujudun, erti wujud, ada zat Allah Ta'ala. Ada zat. Apa zat? Diri. Zat-zat tu diri. Bukanlah zat itu macam vitamin tu, zat besi, zat apa tu. Zat-zat sini makna diri. Zat kita, tubuh kita. Zat botol tu diri botol. Zat Allah, diri Allah. Wujud artinya ada zat. Ada zat Allah Ta'ala. Ada zat Allah. Zat Allah mana? Yang maha mulia. Zat Allah tu zat yang maha mulia. Apa maha mulia? Yang cukup mulia ataupun bersangatan mulia. Tu maksud maha mulia ni, bersangatan mulia. Wujud, ada zat. Zat siapa? Cara zat. Ada siapa? Ada Allah. Zat Allah. Jadi salah satu daripada sifat kesempurnaan Allah yang wajib fardu ain atas kita tiap-tiap mukallaf tahu ialah sifat wujud. Mesti sungguh kita hukum Allah itu ada. Wujud Allah tu ada sungguh. Ada. Wujud yang ni ada Allah tu sungguh. Itu panggil tasdik. Mesti sungguh Allah itu ada. Tak terima sekali-kali kalau dia tak ada. Ada tu pula yang kita faham dalam zihn kita, ada Allah ialah ada yang zati. Situ kena faham tu. Kita i'tiqad mesti sungguh Allah ada. Baik, itu i'tiqad kita. Pemahaman kita, ada Allah itu, wujud Allah itu wujud yang zati. Wujud yang zati inilah nak kena faham tu. Tiap-tiap orang yang i'tiqad Allah ada, mestilah dia faham ada Allah itu ada yang zati. Apa maksud ada yang zati? Ada atau wujud zati ni ada dua makna. Makna yang pertama, bila sebut wujud zati ataupun ada yang zati, ada ia itu tidak ada yang memberi kesan. Ada Allah, wujud Allah, tidak ada yang memberi kesan atas kewujudannya, kewujudan Allah. Itu panggil wujud zati. Wujud Allah itu
tidak ada yang memberi bekah, tidak ada yang memberi kesan atas kewujudan Allah. Itu wujud zati. Lawan wujud zati, wujud aridi. Nak baca aridi pun boleh. Aridi pun boleh. Ataupun wujud arad. Boleh juga aradi. Boleh. Wujud zati lawannya wujud aridi. Wujud kita wujud aridi. Wujud aridi maknanya wujud kita ni ada yang memberi bekah, yang memberi kesan di atas kewujudan kita makhluk. Kalau tak ada yang memberi bekah, tentu kita ni tak ada. Jadi ada ni kerana ada yang memberi bekah. Tu yang jadi ada tu. Allah tu ada, dia ada yang zati. Dengan mana ada Allah itu tidak ada pihak yang memberi bekah atas kewujudan Allah. Itu makna yang pertama. Makna wujud zati yang kedua, wujud zati yang kedua, wujud Allah itu tidak terima tiada. Wujud Allah itu tidak terima tiada pada dahulu. Ataupun azal. Senang itulah. Tidak terima tiada pada azal. Azalilah. Tidak terima tiada pada sekarang. Tidak terima tiada akan datang. Itu wujud zati dah. Dan dah tu. Wujud zati ialah wujud Allah itu tiada menerima tiada, tak terima tak ada. Yang ni tak terima pada akal kita kata tak ada pada azali, dan tak terima tak ada pada sekarang ni, dan tidak terima tak ada pada masa akan datang. Itulah dia panggil wujud zati. Dua tu. Itu panggil apa dia? Tasawwur. Pemahaman di atas diri wujud Allah. Wujud Allah mesti sungguh pada akal kita. Tak terima dak sekali-kali. Wujud Allah itu perkara yang wajib akli. Ma yakbalu thubut. Perkara yang terima kata sungguh. Apa dia? Ada Allah itu perkara yang akal terima kata sungguh. Tak terima kata tidak. Itu panggil wajib akli. Kemudian diri wujud Allah yang kita akui, yang kita iktikad dengan jazam tu, wujud macam mana? Wujud yang zati. Apa makna? Dua tadi. Ada Allah itu, wujud zati itu tu, ada yang tidak memberi kesan atas kewujudannya. Dan ada ia tidak terima tiada pada azali, pada sekarang dan akan datang. Habis. Tu je. Tak ada payah mana. Baik. Tu tak ada dalam kitab. Dalam kitab Baqarah ni tak ada cerita sini. Tapi hak dabik tu ada. Dabik jadi kena cerita lah. Hak kita duk mengaji tu ada dabik tok guru cerita. Hana cerita lah aku. Baik. Wujud Allah. Ada zat Allah. Wujud artinya ada zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Mustahil lawannya. Lawan bagi wujud. Mustahil lawannya, lawan bagi wujud. Apa dia? Iaitu lawan Adam. Adamun. Mustahil itu bukan hukum dah. Mustahil lawannya. Nak tafsir mana? Cuba tafsir sikit. Mustahil lawannya. Cuba tafsir dengan hak kita duk mengaji hukum akal itu. Mana belik.
Ya, nak tahu mustahil lawannya tu. Mustahil lawannya lawan bagi wujud. Mustahil lawannya tu kita tafsir mana? Perkara yang akal tak terima kata sungguh sekali-kali. Akal yang tak terima kata sungguh sekali-kali tu apa dia? Lawannya lawan bagi wujud. Tu mubtada' khabar dah situ tu. Mubtada' tu mustahil tu, lawannya tu khabar. Mustahil yakni perkara yang akal tak terima sekali-kali kata sungguh. Apa dia? Ialah diri lawannya lawan bagi wujud. Lawan bagi wujud tu apa dia? Iaitu adam. Lawan bagi wujud ialah adam. Hak tu perkara mustahil. Perkara yang dihukum dengan tentu tidak. Apa dia adam? Erti adam tiadanya tiada zat Allah. Ertinya erti adam tu tiadanya tiada zat Allah. Ertinya erti sekali lagi. Ertinya erti tiadanya tu tak adanya tak ada zat dan tidak adanya tidak ada zat. Tafsir. Adam ertinya tiadanya. Dah tiadanya takut dah erti lagi. Tafsir lagi. Ertinya tak adanya tak ada zat dan tidak adanya tidak ada zat. Tu tafsir tu. Tu panggil perkara mustahil. Kita i'tikad mesti sungguh Allah tu ada. Tentu tidak. Tentu tidak tiada. Kira tu. Mesti sungguh Allah tu ada. Tentu tak. Kalau tak ada. Boleh dah tu. Sela-sela dah tu. Muka isi dah muatan saat ni tu. Nampak berat belaka. Tu jadi berulang banyak kali tu. Lebih muatan berat lah ni. Dua tu i'tikad. I'tikad mesti sungguh Allah ada. Dan i'tikad pula tentu tidak kalau tak ada Allah. Tu dua tu. Baik. Boleh tak faham tanya tu. Kita ni rohok sikit lah. Baik. Itu dua akidah kita. Kita i'tikad Allah tu ada sungguh. Ada Allah tu sungguh. Tak ada Allah tentu tak. Tentu tidak. Baik. Sebab apakah? Sebab apakah tak ada Allah itu perkara mustahil? Sebab apakah tak adanya Allah itu, tak ada zat Allah tu termasuk perkara mustahil? Jawab dia kerana tu ilat atas mustahil tu. Kerana jikalau tiada ada zatnya zat Allah, takdirlah. Kerana tu ilah atas mustahil. Jikalau tu takdir, andaian. Kerana jikalau tiada ada zatnya zat Allah, takdirnya zat Allah tu tak ada. Nescaya jawabnya tiada ada kudratnya kudrat Allah. Tak ada kudrat. Dan iradatnya iradat Allah. Iradat pun tak ada. Dan ilmunya ilmu Allah. Tak ada lah tu dah zat tak ada. Sebab tu wujud ni dia bahas nombor satu sekali. Padahal sifat Tuhan tak ada 1, 2, 3. Dah sebut 1, 2, 3 tu oleh panggil tartibul zikri, tertib pada sebutan. Dah apa pergi bahas wujud dulu. Kerana hak ni hak penting sekali. Kalau benda tu ada baru boleh kita buat kira sifat lain. Ni benda tak ada. Nak kira mana? Macam anak bagi orang mandu. Ada tak ada? Tak ada. Adakah perlu kita bahas laki ke perempuan? Tak ada apa-apa. Tak ada nak bahas apa. Biar ada dulu Ada anak ada. Baru boleh lanjutkan perbahasan laki ke perempuan. Laki. Besar kecil, besar dah. Sekolah dah lagi, sekolah dah. Derajah berapa? Derajah sekian-sekian. Sehat ke tak? Sehat. Boleh harap dah lah. Lepas tu sifat wujud tak nombor 1. Bukan kata mula-mula tu kena ada wujud dah. Tapi sifat hak penting sekali
wujud dulu. Biar ada dulu, biar tentu kata ada, barulah kita boleh hukum gini. Nah. Jadi termasuk dalam perkara yang akal tak terima sekali-kali ialah tak ada Allah. Akal tak boleh terima. Kenapa tak boleh terima? Kerana jikalau tiada ada zatnya zat Allah, nescaya jawabnya tiada ada kudratnya kudrat Allah. Tak ada kudrat. Nak ada kudrat mana? Zat tak ada. Dan iradatnya iradat Allah. Tak ada juga. Dan ilmunya ilmu Allah pun tak ada juga. Pasal apa tak ada? Sebab zat tu tak ada. Kerana ni ilat pada mana? Kerana ni ilat kata nescaya tiada ada kudrat tu. Itu ilat situ tu. Bapa pula kalau tak ada zat Allah, tak ada kudrat iradat. Ilatnya kerana semuanya itu yakni kudrat iradat ilmu sifat yang ada pada zat. Kerana semuanya itu kudrat iradat ilmu tu sifat yang ada pada zat, yang ada pada mausuf. Kerana sifat mesti tupang mausuf. Mausuf tu zat lah. Sifat mesti tupang mausuf. Nah, jadi kalaulah tak ada mausuf, sifat nak duduk mana? Tak ada lah. Itu kata sifat tupang mausuf. Jadi kalaulah tak ada zat Allah, nak ada mana sifat? Tentu tak ada. Sebab sifat tu yang ada pada zat. Dan jikalau tiada ada sifat itu, kudrat iradat ilmu tu, takdir sekali lagi. Jikalau tiada ada sifat itu, yang ni kudrat iradat ilmu, jawabnya nescaya tiada ada alam ini. Tentulah tak ada alam ini. Tentu tak ada alam ini. Bapa tak ada alam ni? Sebab ada alam ini, ada yang memberi bekah. Beri bekah dengan mana? Dengan ada kudrat, ada iradat, ada ilmu. Dah kudrat iradat ilmu tak ada, tentulah alam ni pun tak ada. Dah tak ada kegerak nak buat kerja pun tak ada. Jawabnya nescaya tiada ada alam ini. Dobit situ deh. Nescaya tiada ada alam ini kerana dobit situ. Nescaya tiada ada alam ini kerana ada alam ini kesan daripada tiga sifat itu. Kerana ada alam ini kesan daripada tiga sifat itu. Mana sifat tu? Kudrat, iradat, ilmu. Baik. Ni sambil-sambil nak bagi dalil dah tu. Dia buat bagi dalil dah tu. Tapi sedar tak sedar lah orang kita ni. Ada sedar-sedar, ada dak-dak, hanyuk-hanyuk lagi. Ada kalang dah. Baik. Iaitu apa? Wahwa tu rujuk mana? Iaitu alam. Rujuk situ. Dia nak takrif alam pula dah. Iaitu alam maujudun, yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya sifat-sifat Allah. Itu takrif alam. Kalaulah Allah tak ada, zat Allah tu tak ada, tak bersifat dengan wujud, bersifat dengan adam, maka tentulah tak ada kudrat iradat dan ilmu. Kerana tiga sifat ni tupang duk pada zat, pada mausuf. Dan kalau tak ada sifat ni, tentulah tak ada alam. Berapa? Kerana alam-alam ni kesan daripada tiga sifat tu.
kesan daripada sifat kudrat, dia bertakluk kudrat tu ada alam. Tak mungkin kudrat bertakluk mengadakan alam melainkan mengikut apa iradat yang menentu. Iradat tak mungkin nak menentu melainkan ada ilmu yang mengetahui. Tengok. Kemudian nak menyata pula kita, alam tu apa dia? Yang sedap sebut. Kalau Tuhan tak ada kudrat iradat ilmu, tak ada alam ni. Dan alam tu apa dia? Tu buat mari tu. Iaitu alam maujudun. Maujudun, apa maujud? Terjemah mana maujud? Yang ada, yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Al-alamu kullu maujudin. Kullu maujudin ma siwallahi wa sifatihi. Itu alam. Kullu maujudin ma siwallah wa sifatihi. Itu ta'rif dia ni. Ingat baliklah ta'rif alam tu. Kullu maujudin ma siwallahi wa sifatihi. Itu ta'rif alam. Tulis sikit. Alam ni kullu maujudin, kullu ma siwallah, selain daripada Allah, ma siwa, wa sifatihi, dan segala sifat. Alam ni kena kepada kullu maujudin, tiap-tiap benda yang ada. Asal benda tu ada selain daripada Allah, yang ni selain daripada zat Allah, dan juga segala sifat Allah. Tu alam. Tu alam. Kemudian kalau kita tilik pula istilah lain apa dia? Kok sama dengan alam? Alam lagi makhluk, mungkin, hadisun. Cukup lagi. Alam, makhluk, mungkin, hadis. Kainun bus ini sama dah situ. Kainun. Ni istilah ni pergi ikut tasawuf. Ni dia pergi lari sikit ni, ilmu tasawuf. Orang mengajar tasawuf dia belik dengan tauhid. Dia tak erti beza istilah tauhid tasawuf, dia waktu bik ni pula. Dia duk baca kitab-kitab hikam tu, kadang-kadang duk belik dengan ni. Kainat. Dia belik tu. Alam, makhluk, mungkin, hadis ataupun hawadis. Hawadis tu jamak, ada orang keliru. Hak tulis je tu, hawadis. Baharu. Empat ni benda tulis je. Benda tulis. Tapi iktibar lain-lain lah. Iktibar lain. Benda hak tulis je. Ni. Jadi dia kata alam nescaya tiada ada alam ini, iaitu alam maujud yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya. Itu alam. Misal apa dia alam ni? Seperti langit. Seperti langit, bumi, kayu, batu dan lainnya. Lain. Kiah lagi dah. Berapa sebut langit? Berapa tak sebut semut? Tiba-tiba tak sebut langit sebab apa?
Pasal langit. Langit itu paling besar sekali. Lenggak boleh tengok lalu dah. Pak lenggak, oh langit ada je. Kalau semut nanti nak cari dulu. Macamlah sejik kita. Dia kata seperti semut. Sudah. Mana semut lagi cari dulu. Kalau sebut langit yang tak sedap cari dah. Memang atas kepala selalu dah. As-sama'u fawqana. Langit itu atas kepala kita. Tu misal kata alam lah tu. Seperti langit, bumi, kayu, batu dan lainnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuan bagi sekalian alam. Al-Alamin, Rabbil Alamin. Tapi terjemah sekalian alam. Kalau kata Alamin lain sebenarnya. Tak terjemah dengan Alamin, terjemah sekalian alam. Tuan bagi sekalian alam. Tak kata sekalian alamin. Kalau sebut al-alamin, kena kepada al-uqala yang berakal. Al-uqala thalathatun, yang berakal tu 3. Jin, manusia, malaikat. Tu. Kalau kata pakai al-alamin, al-alamin tu mulhaq. Mulhaq dengan jamak muzakkar saling. Panjang bahas itu. Lepas tu ulama tafsir tak terjemah alamin, dia terjemah alam. Tuhan sekalian alam. Kalau sebut Tuhan bagi sekalian alamin tu, kena ketiga tu. Malaikat, jin, manusia. Tiga tu al-uqala salasah. Tapi tak sekalian alam. Bila sebut sekalian alam, kullu mawjudin ma siwallah. Itu panggil mulhaq. Kena mengaji ilmu tafsir tu panjang cerita. Baik. Kerana ni illat pada mana ni? Illat kata alam itu maujud yang lain daripada zat Allah dan sifat Allah tu. Bapa gitu? Kerana bahawasanya alam itu, nyonya alam itu. Nyo tu ada makna tu. Dia ada nyo hak tak ada makna. Bahawasanya kadang-kadang lepas gitu. Dia panggil dhamir hal wa sya'nu. Ada setengahnya ada makna. Kerana bahawasanya alam itu tu ada kalanya, ada kala alam jauhar yang baca johor. Jin wauhara johor baca juga. Ada kalanya jauharun dan jirim. Jauhar dan jiring. Jauhar dengan jiring ni hak tula je. Jauhar tu istilah di sisi ulama makulah. Dia panggil. Dia panggil jauhar. Ulama makulah. Ulama falsafah. Dia panggil jauhar. Kalau ulama mutakallimin, ulama usul ni, dia panggil jiring. Jadi ada kalanya alam ni jauhar dan jiring. Jauhar dan jiring mana? Jauhar dan jiring ni yang bertempat sendiri dirinya. Bahasa dia. Jauhar dan jiring ni dia takrif apa dia? Yang bertempat. Ma qama binafsihi. Itu takrif jiring lah. Ma qama binafsihi. Perkara yang berdiri dengan sendiri. Tapi kalau tilik sini, yang bertempat sendiri dirinya. Ini kena takrif ke arah hak lain lah. Ma tahayyaza binafsihi. Kena terjemah tu. Jauhar lah. Kita biasa dengar jiring. Jirmu ma qama binafsihi. Okey. Perkara yang berdiri dengan
sendiri. Mana ada dia tak tupang orang lain untuk ada. Satu lagi istilah baru malam ni jauhar. Jangan baca jahul. Jauharun. Apa dia? Ma tahayyaza bi nafsihi. Betul tak tu? Tegur taklah masalah tulis. Apa ma tahayyaza bi nafsihi? Perkara atau barang yang bertempat dengan sendiri-dirinya. Tu. Tahayyaza ni bertempat dengan sendiri-dirinya. Itu maksud tahayyuz. Tahayyaza yatahayyazu tahayyuzan. Tu tahayyuz. Tahayyuz menempati, bertempat. Berarti dia terjemah sini yang bertempat sendiri-dirinya. Tu makna jiring. Jiring puak tu lah, jauhar puak tu. Kalau nak pakai hak istilah usuluddin, ulama usuliyun ataupun ulama mutakallimi, jiring maqama bi nafsihi, perkara yang berdiri dengan sendiri. Maknanya diri dia tu ada, tak perlu tupang orang lain untuk ada. Dan jiring tu sendiri ma mala'a qadran minal faraghi. Itu balik asal lah. Tu ma mala'a, istilah pula. Baik dah sama makan nasi pasal gerak nak bangun. Ma mala'a qadran. Qadran minal faraghi. Itu takrif dia. Perkara yang memenuhi akan qadar daripada lapang. Barang yang memenuhi ia barang akan qadar daripada lapang. Mana barang yang bertempat. Jadi lebih kurang lah ni. Ni ma tahayyaza, barang yang berdiri dengan sendiri. Barang yang bertempat yang berdiri dengan sendiri. Dia rakung selalu dah. Ma tahayyaza bi nafsi ni barang yang bertempat, berdiri dengan sendiri. Ya tahayyuz ni sekali dah. Mana bila kata bertempat dengan sendiri-diri, lazimlah dia tu berdiri dengan sendiri. Ni lazim dah pakai ni. Boleh pakailah ni ulama usul. Nak tulis kan? Dia panggil mutakallimi. Di sisi mutakallimi, ini di sisi makulat. Ulama makulat. Macam gitu makulat tu. Yang macam kulak-kulak apa dia? Ulama makulat. Mana di dak mention kat orang tu. Kata rasa dia dah orang hak depan hak belakang tak sama. Baik. Habis itu. Boleh? Ada kalanya, ada kala alam ini jauhar dan jiring. Apa dia jauhar dan jiring tu? Yang bertempat sendiri dirinya. Atau arok. Ataupun alam ini arok. Ada kalanya arok. Alam ni. Apa dia arok? Dia terjemuh situ. Yang berjelira. Yang berjelira. Payah.
Yang berjelira padanya pada jiring dan bertempat menumpangnya menumpang jiring. Tu Arab. Tak jelira ni benda jelira. Meratai luar dan dalam. Tu panggil jelira, rata luar dengan dalam. Macam batu tu kita panggil dia jirim ataupun jauhar. Baik. Sifat hak ada di batu tu dia panggil arak, misalnya kerah. Sifat bagi batu ialah kerah. Apa dia arak tu? Sifat kerah di batu tu. Baik, batu ni dia panggil arak. Kerah tu dia panggil arak yang berjelira padanya pada batu. Masuk berjelira sini meratai kerah tu luar dan dalam. Tu. Jadi batu ni kerah luar ke kerah pas dalam? Golik-golik lah. Habis pakai dalam pun kerah jugalah. Gitu. Itu disebut berjelira tu. Ataupun bahasa modennya menumpang lah. Tapi tak sedap sebab di belakang tu ada dah menumpang deh. Dobit sini berjelira ni meratai luar dan dalam. Seperti keras pada batu. Tu hak kita dobit dengan Tok Guru. Meratai luar dan dalam seperti keras pada batu. Baik, boleh tak payah mana ni ngajak tula je ni. Cuma berat ke makan nasi saat ni. Ia kenyang perut jadi blur sekejap ni. Baik. Atau arak yang berjelira padanya pada jirim dan bertempat menumpangnya menumpang jirim. Jadi alam ni apa dia alam? Annal alama huwal ajramu wal a'rad. Itu ta'rif alam. Al alamu al-alamu, bermula alam itu, bukan annal alamu. Salah. Sesungguhnya alam itu, annal alama huwal ajramu, wal a'radu, dan ara'-ara'. Sesungguhnya alam itu, ia alam ialah jirim-jirim dan ara'-ara'. Tu alam. Bila sebut alam hak tu kena kepada jirim dan ara'. Tu alam tu. Macam kita semua ni alam lah kau ni. Tu alam. Jirim ara', tak lagi tu. Kemudian kalau mengaji ilmu makulatul asyarah, dia pecah tu. Jirim, jauhar. Lepas tu makulatul ara' tu banyak tu. Makulatul jirim, makulatul jauhar tu 9 lagi semua makulatul ara'. Makulatul kaif, makulatul kam, makulatul suth, makulatul khat. Ada 9. Tu kena ngaji dalam kitab Mabahasul Kalam dah tu. Hak ayah dia buat tu. Pergi berdengung jugalah nak boleh habis hak tu. Tak apa, kita test hak ni dulu. Lepas tu kita gomoh tu tengok musim kedok. Kadang-kadang malah dah. Pasal padang hak ni. Maknanya pusing hak kita layan pula weh. Main berdengung sokmo ni tak jadi kau. Dia naik bukit jarang-jarang tak apa berdengung pun. Ni berdengung sokmo telinga. Dekat gitu. Dak berhenti telinga. Dekat telan dia kita ni. Dia biar tepat je dengar dia naik dekat kung gong telan dia hilang. Ni start naik kereta siapa-siapa dengung kung dak sedap agak berjalan gitu.
Kapal terbang masa mana dengung? Masa nak naik, nak turun, dengung sekejap dan duduk alik atas tak dengung dah. Ada kong 39,000 kaki tu tak ada apa dah. 40,000 kaki. Tak ada apa dah. Baik. Boleh tak ada payah gitu. Air tak suk ni, nak berhenti di mana ni? Dan tiap-tiap daripada keduanya itu, yakni jirim dan arak itu, ada jirim dan arak, kemudian daripada ketiadaan jirim dan arak. Lagu mana pula? Dan tiap-tiap daripada keduanya, jirim dan arak, tiap-tiap daripada keduanya itu ada jirim arak, kemudian yakni selepas daripada ketiadaan jirim dan arak. Mana tiap-tiap jirim dan tiap-tiap arak tu ada dia ni mari kok tak ada dulu. Ada dia tu selepas daripada tak ada. Inilah dia panggil wujud aridi. Inilah dinamakan wujud aridi. Adapun wujud Tuhan itu wujud yang zati. Apa wujud zati? Sentiasa ada, sedia dia. Dabik senang, payah ni awak ni. Adanya kemudian daripada ketiadaannya. Situ dabik situ. Tiap-tiap daripada keduanya itu ada jirim arak, kemudian daripada ketiadaan jirim arak. Inilah dabik tu. Inilah dinamakan wujud aridi. Inilah dinamakan wujud aridi. Adapun wujud Tuhan sentiasa ada. Adapun wujud Tuhan sentiasa ada, sedia dia. Tengok. Sedia dia. Faham sedia dia? Adapun wujud Tuhan sentiasa ada, sedia dia, tidak ada mula. Nuqtah. Intaha Syekhuna Saleh bin Musa. Ada kala kita dabik ni. Intaha Syekhuna. Intaha Syekhuna. Intaha Syekhuna. Sebut gitu. Adapun wujud Tuhan sentiasa ada, sedia dia, tidak ada mula. Itulah alam. Ada dia, mari kok tak ada dulu. Alam-alam ini baharu. Alam ni apa dia? Jirim arak. Jirim arak, ingat. Bila sebut alam, dua ni. Tidak jirim arak. Jirim arak, jirim arak. Jirim tu apa dia? Benda yang bertempat dan berdiri dengan sendiri. Arak, tiap-tiap yang menumpang pada jiring. Baik. Maka jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan keduanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada weh? Musing dawak kita ni. Dan lalu situ nanti kita undur balik. Dia tak boleh dia berhenti sekat tengah jalan tu berasa tak sudah tu. Tapi tanda dah dulu situ. Maka jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan kedua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilman akdamin wa fahimna fahmas sabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Astagfirullah.